Hai akak-akak. Akak-akak selalu macam pening kepala. Tudung nak pergi kerja pakai tudung apa, nak pergi kenduri kahwin pakai tudung apa kan? Event rasmi nak pakai tudung apa, tak payah fikir. Kita ada bawa Royal Gold design yang terbaru. Nampak dia punya colour dekat awning ni dengan dia punya border dia sangat cantik. Material dia pula sejuk sebab kita pakai premium chiffon tau. Dia lembut sangat bila kita pakai. Tak panas. Rasa macam flowy-flowy je. So sekarang Tika nak tunjuk tutorial yang simple untuk akak-akak nak pakai. Boleh pergi kerja, boleh pergi mana-mana event. Okay, sekarang ini kita buka. Macam bawal kan? So kita buka macam ni. Kita pinkan satu ke atas ni. Senang dah. Lepas tu ni, kita kemaskan dari atas. Okay, yang ni kita bawa ke depan. Kita lipat dia macam ni. Lepas tu, bawakan ke belakang. Yang ni pinkan dekat sini. Kalau akak nak hantar anak pergi sekolah pun boleh pakai tudung. Okey. Dah siap. Tengok tu. Cantik, manis je. Muka pun tak nampak tembam, kemas. So jangan risau. Pakai spek ke, tak pakai spek ke, semua orang boleh pakai tudung ni. Nampak? Mana dia nampak kembang? Still sama. Nampak? Masih cantik. So akak-akak kalau dah dapatkan dekat AZ Clover sekarang sebelum stok kita makin sikit. Design-design macam ni memang cepat habis, okey? Dapatkan cepat. Bye-bye.